Baiklah, hari ini kita nak selami satu kisah yang sangat mendalam, kisah Julia. Ini bukan sekadar cerita, tapi satu perjalanan tentang gejolak emosi yang sangat hebat dan yang lebih penting, tentang harapan dan penyembuhan. Dan semuanya bermula dengan sesuatu yang nampak remeh. Satu mesej ringkas, satu soalan. Tapi soalan inilah yang mencetuskan satu krisis yang besar dalam hidup seorang wanita muda bernama Julia. Okey, jom kita kenal dengan Julia. Dia seorang wanita berumur 24 tahun. Kalau kita tengok dari luaran, mungkin nampak macam biasa je. Tapi di sebalik senyuman dia tu, dunia dalaman dia sentiasa dihantui oleh satu ketakutan yang paling dahsyat, iaitu takut ditinggalkan. Anda kena faham, bagi Julia, kepekaan emosi dia ni sangat-sangat tinggi. Benda yang kita mungkin anggap kecil, macam senyuman tak berbalas atau mesej yang lambat sikit je dibalas, bagi dia, semua tu boleh jadi satu krisis besar. Dia rasa macam satu pengkhianatan yang betul-betul membebankan jiwa. Dan bila dia luahkan perasaan dia tu, kita boleh rasa kan betapa sunyi dan putus asanya dia. Dia rasa seolah-olah terperangkap dalam emosinya sendiri, macam dalam satu kitaran yang, sangat menyakitkan. Jadi, masalahnya, ketidakstabilan emosi ni tak berhenti kat situ je. Tak. Ia mula melimpah macam air bah, masuk ke setiap sudut kehidupan Julia. Dari kerja dia, sampailah ke kawan-kawan dia. Apa yang dia rasa kat dalam, mula terkeluar jadi konflik. Contohnya kan, nada suara pelanggan sikit je lain, terus dia rasa tak berguna. Kawan lambat balas mesej, dia rasa macam diabaikan sepenuhnya. Cuba bayangkan, betapa peritnya hidup bila benda sekecil tu boleh cetuskan rasa sakit yang luar biasa. Dan sampailah ke satu tahap, titik puncaknya. Satu pertengkaran kecil je, tapi ia membawa kepada tindakan mencederakan diri. Penting untuk kita faham, ini bukan sebab dia nak tamatkan hidup, tapi sebab dia cuma nak rasa sesuatu, apa-apa pun, selain daripada kesakitan emosi yang dah tak tertanggung tu. Dan inilah detik yang akhirnya membawa dia dapatkan bantuan, dan bermulalah jalan pemulihan dia. Okey, jadi apa yang Julia alami ni sebenarnya ada nama dari sudut klinikal. Ia dipanggil gangguan personality ambang atau nama ringkasnya BPD. Secara asasnya, ia adalah satu keadaan di mana seseorang tu sangat sukar nak kawal emosi. Ini yang membawa kepada perubahan mood yang melampau, hubungan yang tak stabil dan tindakan yang impulsif. Jadi, di sinilah bermulanya titik perubahan dalam hidup Julia. Perjalanan dia ke arah penyembuhan. Dia dimasukkan ke hospital dan ini bukan kali pertama. Ini kali ke-10 dalam setahun. Bayangkan, pada tahap ni, ia bukan lagi pilihan tapi satu keperluan yang mendesak. Masa kat hospital, dengan keadaan dia yang makin teruk, doktor pun cadangkan satu rawatan. Terapi elektrokonvulsif atau ECT. Mungkin bunyinya menakutkan kan? Tapi doktor terangkan ia macam butang set semula untuk kimia otak dia. Satu cara untuk restart dan tenangkan sistem saraf dia yang dah terlalu letih bekerja. Dan hasilnya, sangat menakjubkan. Lepas rawatan ECT itu, mood Julia terus jadi stabil. Dia dah boleh makan, dia boleh berbual dengan orang dan yang paling penting, dia boleh senyum semula. Kestabilan inilah yang jadi tapak, jadi asas yang kukuh untuk dia mulakan langkah seterusnya dalam terapi. Okey, so bila dia dah stabil sikit, barulah Julia boleh mulakan fasa seterusnya. Dia diperkenalkan kepada terapi tingkah laku dialektikal atau DBT. Ini sejenis psikoterapi yang sangat khusus. Memang direka untuk ajar dia cara-cara baru untuk untuk mengemudi ombak emosi dia yang sentiasa bergelora tu. Dalam DBT ni, ada 4 kemahiran teras yang dia belajar. Pertama, kesedaran minda. Macam mana nak perhati je perasaan tu datang, tanpa terus melenting. Kedua, toleransi stres, cara-cara sihat untuk tenangkan diri bila tengah tertekan. Ketiga, regulasi emosi, untuk kenal pasti, apa sebenarnya yang aku rasa ni? Dan keempat, keberkesanan interpersonal. Dia penting, iaitu cara nak berkomunikasi dan letak boundary yang sihat dengan orang lain. Dan dalam salah satu sesi terapi dia, satu soalan yang sangat powerful diajukan. Soalan ni bukan saja untuk Julia, tapi untuk kita semua fikirkan. Bagaimana kalau kemarahan yang kita rasa tu sebenarnya cuma topeng. Topeng untuk sesuatu yang lebih dalam. Dan klik, itulah dia. Detik kebenaran untuk Julia. Dia sedar, selama ni aku tak pernah betul-betul marah. Aku cuma terlalu takut ditinggalkan. Pemahaman inilah yang jadi kunci. Kunci yang membuka laluan penyembuhan dia. Dia akhirnya nampak yang kemarahan dia itu hanyalah topeng untuk ketakutannya yang paling dalam.
Jadi macam mana agaknya hidup Julia sekarang? Lepas ribut tu dah reda. Nah sekarang, dia dalam proses membina semula hubungan. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri dia sendiri. Setiap hari dia amalkan pemulihan dan belajar untuk berbelas kasihan pada dirinya. Perubahan dia sangat ketara. Kalau dulu, hidup dia penuh dengan perubahan mood yang tak menentu dan tingkah laku yang merosakkan diri, sekarang dia dah ada tools. Dia ada teknik untuk tenangkan diri, dia lebih faham emosi dia dan dia boleh letak sempadan yang sihat. Betul-betul satu transformasi dari huru-hara kepada ketenangan. Dan ini bukan magic tahu, setiap hari Julia gunakan kit alatan dia. Macam kita ada first aid kit lah. Kit dia ada journal emosi, ada ritual penjagaan diri yang dia buat dengan penuh kesedaran, ada latihan menenangkan diri. Ini menunjukkan yang proses pemulihan ni adalah sesuatu yang aktif, kena buat hari-hari. Dan parut-parut dia tu, dulu mungkin sumber rasa malu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang parut tu jadi peringatan. Peringatan yang kuat yang dia telah bertahan. Perjuangan dia tu bukan lagi tanda kelemahan, tapi bukti ketahanan dia yang luar biasa. Jadi, selepas kita dengar semua ni, apa pengajaran kita boleh ambil dari kisah Julia? Perjalanan dia ni sebenarnya mengajar kita 3 kebenaran yang sangat penting tentang proses penyembuhan. Jom kita ingat 3 perkara ini sama-sama. Pertama, emosi tu sebenarnya isyarat, bukan musuh yang kita kena lawan. Kedua, bila kita letak sempadan dengan orang lain, itu bukan selfish, itu adalah satu tindakan menyayangi diri sendiri. Dan yang ketiga, setiap hari yang anda pilih untuk tak berputus asa, itu dah satu kemenangan besar. Dan mesej ni bukan untuk Julia je, tapi untuk kita semua. Jadi, sebagai penutup, ingatlah, lain kali bila kita rasa marah atau kita nampak orang lain tengah marah, cuba kita berhenti sekejap dan fikir. Mungkin kemarahan tu cuma topeng. Topeng yang melindungi satu ketakutan yang lebih dalam. Dan kalau kita boleh faham benda ni, ia mungkin boleh mengubah segalanya.